Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Untuk masalah absorber yang lembut, sebelah saya ni NH20, AGH30. Tapi hari ni saya bukan ceritakan pasal dua biji MPV ni. Saya nak ceritakan tentang sebuah kereta yang menggunakan electronic absorber, iaitu Lexus RX 300. So, owner bagi tahu saya kereta ni bawa berbuai-buai. Jadi bila owner cakap macam tu, kereta standard, semua standard. Jadi bila owner sampai, saya pun test. Betul, memang rasa berbuai-buai dan terhentak di bahagian belakang. Jadi kita masuk ke tester mesin untuk dapatkan bacaan ground contact. So depan kiri 39, depan kanan 43, belakang kiri 29 dan belakang kanan 32. Bacaan yang sampai 40 lebih ke atas. Sebab itulah kereta ni memang rasa berbuai. Sedangkan kereta ni menggunakan electronic absorber yang ada sport mode dan comfort mode. Bila sport mode tu dia akan keras, comfort mode akan lembut. Tetapi bila kereta ni sampai, saya test sport mode, comfort mode, memang tak ada beza. Jadi dengan bacaan macam tu, kita masuk dekat tester mesin, kita masuk dekat hoist, kita buka ke 4 batang dengan bacaan tinggi tu. Komen kami tekan, jika boleh nampak memang lembut guys. Memang tak sedap lah. Sebab itulah kereta ni dah kereta berat, kereta standard, tak ada buat apa-apa. Jadi memang rasa berbuai-buai. Jadi kita ambil sedikit masa untuk kita customkan kepada 40% stifle. You guys jangan risau, comfort you guys takkan hilang walaupun dia menggunakan electronic absorber. So setelah siap di absorber ni, kami minta komen kami tekan. So dekat sini membuktikan sebelum dan selepas memang perbezaan yang ketara. Jadi selepas siap kami custom, kami pun mulakan proses pemasangan dan kami pun test kereta ni. So saya rasa memang firm dan sangat-sangat berbeza guys bagi yang menggunakan electronic absorber. So macam biasa, selepas saya test, masuk dekat tester mesin semula. Okey, jadi setelah macam tu kita dah masuk tester mesin. Kita ambil bacaan ground contact, depan kiri 15, depan kanan 16, belakang kiri 15 dan belakang kanan 14. You guys boleh nampak perbezaan bacaan daripada 40 sampai di bawah 20, barulah kereta ni stable guys. So itu dah dia cerita yang kereta yang menggunakan electronic absorber. So kalau you guys kat luar sana yang menggunakan electronic absorber, tak kisah model apa, jangan risau kalau ada masalah leaking, berbuai, ada bunyi, you guys kena cari saya cara dia, guys kena masuk kat link bio saya. So, InsyaAllah kita akan settlekan. Jadi di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. InsyaAllah jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.